Kalau namanya bukan bodoh, nama apa, Pak? Buka saja aplikasi media sosial hari ini, mata dan telinga kita disajikan dengan peperangan istilah atau kata-kata yang sangat memalukan. Di blog kerajaan, kita melihat pemimpin tertinggi melabelkan pengkritik dasar dan rakyat yang bertanya dengan menggunakan istilah bodoh. Di kem pembangkang pula, Presiden mereka mengeluarkan kenyataan panjang lebar menyelar pentadbiran negara sebagai pemimpin yang bebal dan bangang. Manakala konco-konco pempengaruh mereka tidak mahu kalah dengan bahasa yang kasar mengutuk dan mengeji antara satu sama lain. Koyak ke tu babi? Kesian babi baru. Tertiba masuk dalam komen aku. Koyak ke tu? Muka tak malu. Dahlah. Tatkala harga bahan bakar melambung akibat ketegangan geopolitik global dan rasionalisasi subsidi dalam negara, adakah budaya jelik dan berdosa ini akan berterusan hingga ke akhir zaman? Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Tindakan melabelkan pengkritik dasar sebagai bodoh adalah satu manifestasi keangkuhan kuasa. Seorang negarawan tidak turun ke tahap pengkritiknya. Teladan terbaik dapat dilihat pada Khalifah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu yang dengan rendah hati menerima teguran seorang wanita awam ketika beliau tersilap dalam membuat keputusan. Memberi respon terhadap kritikan dengan bahasa yang memperlekehkan atau menekan kebebasan bersuara adalah termasuk dalam perbuatan zalim yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 42 yang bermaksud, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Dok tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar pemimpin yang menyusahkan rakyatnya turut dipersulit urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu ia membuat susah umatku, maka susahkanlah dia." Tugas seorang Perdana Menteri dan secara spesifik jentera penerangannya, JCOM, adalah untuk mendidik rakyat dengan data dan empati, bukan dengan menghina kapasiti intelek mereka. JCOM harus mencari cara yang paling berkesan untuk objektif pendidikan ini, bukan hanya dengan mengulangi strategi yang tidak berkesan. Apa beza awak dengan Jabatan Penerangan Malaysia? Tahu tak? Tak tahu. Tak ada beza. Dua-dua pun dalam hati saya. Di sudut bertentangan, naratif pembangkang juga tidak kurang tersasarnya. Kenyataan yang melabelkan pentadbiran hari ini sebagai bebal sambil memetik model kepimpinan suci Nabi Yusuf alaihi salam menguruskan ekonomi Mesir sangat tidak adil. Memang benar, menyuarakan ucapan yang benar di hadapan penguasa yang zalim adalah sebaik-baik jihad. Namun ia mesti dilakukan dengan adab. Kritik harus fokus pada dasar atau dasar yang salah, bukan menjatuhkan martabat pribadi. Malah Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Firaun. Pergilah kamu berdua kepada Firaun. Sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufurannya. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Semoga ia beringat atau takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan bahawa cara menasihati penguasa adalah secara rahsia atau empat mata untuk menjaga wibawa, bukannya secara terang-terangan yang boleh memicu kekacauan di khalayak ramai. Setiap kritikan harus bermula dengan adabul ikhtilaf, bukannya dengan membalas tanpa adab. Jangan menggunakan alasan kebudak-budakan
bahawa Perdana Menteri tidak layak dilayan dengan adab hanya kerana kamu lebih mementingkan sifat mazmumah kamu daripada mencari penyelesaian sebenar. Sangat mudah untuk memetik kisah Nabi Yusuf ketika berada di kerusi pembangkang. Namun, wacana yang waras akan bertanya, ketika kem ini memegang tampuk kuasa kerajaan sebelum ini, adakah standard Hafizun Alim ini benar-benar dipraktikkan? Atau adakah budaya kronisma, lantikan politik dalam agensi kerajaan dan GLC serta ketidakcekapan ekonomi turut berlaku? Sekupang dia tak minta pasal dia tahu penting tanah ini untuk dikuasai. Kita bodoh. No, Liga Wakil Rakyat minta 50. Tak bagi, tak mau balik lah. Hang bodoh. Seseorang yang meneliti isu ini dari lensa media dan pemerhati politik akan menyedari bahawa penggunaan bahasa yang kasar dan berbisa selalunya bukanlah sesuatu yang tidak disengajakan. Ia adalah satu strategi komunikasi yang dirancang dengan teliti. Ahli politik moden amat memahami algoritma media dan psikologi masa. Mereka menggunakan taktik kejutan ini sebagai senjata publicity. Tujuannya hanyalah untuk memastikan kenyataan mereka menjadi tular dan bergema secara meluas ke seluruh negara. Kata-kata nista ini digunakan untuk membakar semangat dan mengukuhkan sokongan pengundi tega mereka. Namun adakah berbaloi untuk meraih publicity politik dengan menggadaikan nilai adab dan wibawa sebuah negara? Di mana hilangnya bahasa menunjukkan bangsa? Media sosial kita kini syarat dengan content creators atau pempengaruh politik yang bertindak sebagai batu api. Islam melarang keras perbuatan namimah, iaitu mengadu domba, dan tanabus bil alqab, iaitu memanggil dengan gelaran yang buruk. Kita berhak mengkritik dasar kerajaan, tetapi lakukannya dengan hujah, angka dan kebenaran, bukan dengan caci maki. Masalah sebenarnya di sini adalah bagaimana seorang Muslim yang dikurniakan akal yang sempurna boleh menyerahkan kestabilan emosi kepada golongan politik. Mempercayai setiap cacian golongan pempengarut media sosial tanpa menyemak fakta. Masyarakat kita adalah masyarakat tajuk utama, terlalu malas untuk membaca isi penulisan atau mencari fakta sendiri. Dan janganlah engkau menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina pendapatnya dan amalannya, yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan. Golongan pengundi atas pagar yang rasional sebenarnya sangat mual dengan pertikaman lidah ini kerana ia tidak menjaminkan keselamatan ekonomi isi rumah. Isu sebenar yang memerlukan kepintaran pemimpin adalah krisis kos sara hidup, terutamanya kenaikan harga bahan bakar. Islam menuntut umatnya untuk meletakkan agama mengatasi parti. Jika pemimpin gagal mempamerkan akhlak, kitalah yang harus mendesak perubahan akhlak itu. Bukan kita bersorak dan menyokong perbuatannya atau bahasanya. Budaya melabel ini hanya akan terus hidup selagi mana para pengundi terus bersorak dan menularkan retorik murahan ini. Selagi kita membiarkan akal rasional kita diperkudakan oleh sentimen kepartian yang buta, selagi itulah ahli politik akan menggunakan maki hamun sebagai senjata utama mereka. Pengkritik wajib memastikan kritikannya adalah objektif, berdasarkan fakta, disampaikan secara tertutup terlebih dahulu dengan niat untuk memperbaiki, bukan menjatuhkan. Penguasa pula wajib menerima nasihat dengan hati yang terbuka, menjadikan kritikan sebagai medium untuk muhasabah dan sama sekali tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk menindas suara kebenaran. Negara ini sedang tenat dan apa yang amat didahagakan saat ini adalah kebangkitan seorang negarawan. Seorang pemimpin yang mempunyai adab, keinsafan dan akal yang tajam untuk memikirkan kelangsungan hidup generasi masa hadapan.